Seekor anjing influencer hilang. Rupa-rupanya dia dah kena makan. 你瞅瞅你做的事儿，你不是你自己的东西，你都在家弄啊！ Ini Guo dan Cuto. Mereka ni dah bersama sejak kecil. Lepas habis belajar, Guo start buat konten jalan-jalan. Selama 5 tahun mereka jelajah macam-macam tempat sampai mereka jadi famous di China. Ada 1.5 juta followers. Tak ada hujan, tak ada ribut. Pada 2 Mac 2026, Guo plan satu trip besar bawa kereta keliling Eropah. Cuma kali ini dia tak bawa Cuto sebab Cuto sudah tua. 我都已经8岁了，之前跟我自驾游了4、5年的时间，我走了啊，去玩吧你，去吧。 Lepas tu Guo pergi, tinggalkan Cuto di kampung bersama keluarga mengelilingi Eropah. Namun, 70 hari kemudian, masa Guo dah jauh memandu sampai Georgia, Guo dapat berita dari keluarga, Cuto sudah hilang. Cuto kena ambil orang. Dia terus tinggalkan kereta kat sana dan terus terbang balik China. Bila dia berjaya jejak si pencuri tu cakap dia cuma kutip sebab dia ingat Cuto tu anjing jalanan. Dia dah jual Cuto kat kedai makan dengan harga 180 yuan, lebih kurang RM100. Guo cepat-cepat pergi ke kedai makan tu, tapi segalanya dah terlambat. Cuto sudah tak ada, sudah kena makan. 5 tahun pusing satu dunia, redah macam-macam bahaya, tapi hilang di tempat yang paling dia percaya. Sekarang Guo sedang tunggu proses undang-undang.